Untuk menghasilkan invoice, langkah pertama kamu mesti mulakan perisian Microsoft Word. Jadi sila buka Microsoft Word mengikut laptop masing-masing. Klik New and then klik Blank Document. Okey, selepas Microsoft Word sudah ready, pergi ke page layout ni untuk setkan kita punya margin. Margin pilih ikut kesesuaian. Orientation ni pilih portrait. Size kita boleh ubah. Cikgu akan ubah jadi A4. Okey, lepas sudah set di layout, kamu pergi home balik. Lepas tu double click ni paper. Double click and then kamu boleh pilih dia punya size font dan juga jenis font. Okey, lepas tu type dan masukkan semua maklumat. Okey, seperti tajuk, logo syarikat. So, cikgu first akan masukkan dulu logo syarikat. Caranya klik di insert ni. Klik pictures. Okey, lepas tu pilih di mana kita save logo syarikat tu. Lepas tu select logo tu and then tekan insert. Okey, logo ni sudah terinsert. Jadi untuk kita kasih gerak-gerak dia macam susah sikit kan. Jadi apa yang kita patut buat? Right click kamu punya mouse ni, cari wrap text. Lepas tu pilih yang type ni. Okey, jadi logo ni dia senang sudah untuk kamu bawa ke mana-mana. Untuk kecilkan, tarik ni. Untuk besarkan dan untuk kecilkan. Okey, kita sudah set logo. Lepas tu kita akan masukkan maklumat syarikat. Caranya macam cikgu akan buat di text box dulu supaya dia tidak lari. Jadi kamu klik insert, pilih text box, lepas tu pilih yang ni, draw text box. Lepas tu tarik. Okey, text box ni pula kamu kena format dulu. Sebab kalau kamu tak format dia jadi berbingkai macam ni kan. Jadi kamu kena klik balik ni text box, pergi ke format, shape fill ni kasih no fill, shape outline pula pun kasih no fill. Okey. Lepas tu boleh type lah kamu punya nama syarikat. Okey, sudah ni boleh tambah juga dia punya nombor telefon. And then boleh letak email juga. Okey, sudah macam ni kita just kemaskan balik. Kita select semua ni alamat ni. Lepas tu pergi home. Kamu tekan center ni untuk kasih center dia. Lepas tu jarak antara bawah ni macam terlampau besar kan. Jadi kamu pergi ke sini. Line and paragraph spacing. Remove space after paragraph. Okey, alamat dengan nombor telefon ni boleh asingkan sikit. Jarakkan. Lepas tu text box ni kamu bawa lah berdekat dengan logo. Okey, kalau sudah masukkan nama pembekal, maklumat pembekal, kita masukkan tajuk dokumen. Sama juga, pergi insert, masuk text box, draw. Jangan lupa format dulu. Shape fill kasih no fill, outline no outline. Jadi tajuk tekan type invoice. Lepas tu bawa ke hujung sini.
Okey, lepas tajuk kita masukkan tarik. Cikgu ikut contoh dalam kertas penerangan ni. Jadi tarik tu dia buat table. Jadi untuk buat table kamu klik di mana-mana yang kosong supaya logo dan alamat ni dia tak lari. Jadi kamu tekan insert table. Okey, jadi pilih lajur dan baris yang kamu mau. Okey, kalau sudah macam ni, table ni kamu boleh edit juga, kasih besar dia punya sel. Okey, pada kotak pertama ni kita akan tulis tajuknya lah bil. Yang kedua perkara. Ketiga ni kod. Kuantiti. Harga seunit. Jangan lupa RM. Dan yang terakhir jumlah RM. Okey, jadi kita kena kemaskan balik ni. Pergi ke home. First select semua ni. Pergi home. Besarkan font. Tekan center. Lepas tu kita kasih bold. Okey, jadi dia akan nampak kemas sudah sikit. Lepas tu di bawah ni kamu boleh tambah double klik terma dan syarat. Lepas tu isilah kamu punya terma dan syarat apa, 1 apa, 2 apa, 3 apa. Lepas tu di ujung sini pula jangan lupa tambah juga double klik dikeluarkan oleh siapa? Oleh pembekal. Okey, jadi kamu punya invoice, template invoice ni, oh ya, tertinggal satu. Di sini ni kamu kena masukkan alamat pembeli. Jadi sama juga insert text box draw kat sini. Okay, jadi masukkan kamu punya alamat pembeli. Jadi tajuk ni letak bil kepada perabot bekal sendirian Berhad. Lepas tu kamu kasih kemas balik, remove space. Lepas tu kita kasih ini, increase indent. Okey, baru nampak kemas sikit kan? Okey, jangan lupa format balik text box tu, shape, no fill, outline, no outline. Okey. Jadi kamu punya template pun sudah siap. Jadi kamu tinggal save, tekan di file, save. Lepas tu boleh pilih di file yang kamu mau save tu. Jangan lupa tukar dia punya tajuk. Lepas tu kamu tekan save.